mereka sendiri goyang, tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba buat PC pasal apa? Adakah setiap yang berlaku di Perlis sampai ke Johor hari ni terkait dengan PMX? Kenapa tiba-tiba dia buat PC? Sedangkan mereka tak ada masalah apa pun. Tak perlu pun lepas campur tangan. Yang perlu buat PC adalah Tan Sri menjelaskan dia letak jawatan sebab apa. Ini sebaliknya yang berlaku. Adakah kerajaan hari ini takut dalam perubahan yang akan berlaku? Ini persoalan dan benda ini harus kita teruskan dengan orang kata apa, bagi tahu pada semua sahabat-sahabat. Okey, macam mana pandangan? Itu saya setuju. Okey, pandangan saya. Setuju. Okey, macam ni kalau nak. Kan, apa yang berlaku di peringkat atasan, kan? Kita jangan terlalu fokus. Kan, yang penting hari ni kita kuatkan barisan kita. Kita kuatkan jemaah kita ni. Supaya kita tidak dipengaruhi oleh anasir-anasir yang akan membawa kita kepada berpecah belah. Sekiranya hari ini dan sebelum ni anda yakin dengan PN, kenapa hari ni anda nak berubah hati? Teruskan dengan PN. Ajak lagi ramai lagi bersama dengan PN, memberi sokongan kepada PN. Dan kita tahu, jangan terlalu kita ambil apa yang berlaku. Kita tahu mungkin ada strategi, mungkin ada mereka saja yang tahu di atas apa yang mereka nak buat dalam parti tu. Yang penting kita yang di bawah ni, kan, yang berparti ke, yang tak berparti ke, terus beri sokongan untuk bangkitkan semangat orang Melayu ni, kan, untuk kita ubah kerajaan. Pada PRU 16 ni, kita dah tahu mereka dah senak, mereka dah tersepit dan mereka dah boleh dikatakan terumbang-ambing tanpa arah. Hari ni mereka dah cuba meresap masuk. Mereka dah cuba meresap masuk. Ya. Macam Gagak cakap tadi. Kalau saya lah, saya setuju kalau Gagak kata. Gagak kata kalau nak dia lambung, kita akan lambung. Siapa yang Gagak masuk ke lambung? Ni. Orang yang jadi duri dalam daging. Udang sebalik batu. Apa kata kalau diorang ni alih-alih tiba-tiba dalam PIU dia letak dalam calon? Kita nak ambil dia ke? Dia konon-konon ni lah. Dia duduk dalam parti ni, dalam parti pembangkang. Tetapi dalam hakikatnya dia duri dalam daging. Sebab tu kita menolak orang-orang yang ada nampak kepentingan. Contoh tu dah ada dekat Sekejap pedang. Contoh dah ada dekat Sabah kan? Kan? Masuk BN, barisan UMNO bertanding, lepas tu lompat pergi mana? GRS. Nampak tak? Semua lepas pandang dah. Saya nampak bertanding atas nama ni, lepas sebenarnya GRS. Lepas dia menang, masuk dalam GRS. Nampak tak? Ini yang itulah saya kata, kalau saya dengan Gagak, saya akan setuju. Kalau orang-orang ni saya lambung, saya akan lambung. Sebab orang-orang ni lah percayaan. Orang-orang ni yang merosakkan negara kita. Orang ni, benda dah terjadi. Contoh saya nak beritahu. Parti MIC sekarang apa? Di mana nasib orang India? Telur. Sekarang ni, di mana nasib orang India? Telur. Tak ada. Nampak tak? Cuba kita fikirkan balik. Kalau dulu ada juga MIC tu berfungsi. Sekarang apa dah jadi? British. Orang yang bukan warga negara British boleh jadi Perdana Menteri. Malaysia tak boleh ke? Itu saya kata, fikir sebelum ni, fikir dulu.
Aku sokong. Pasal apa? Kita kena ingat, raja kita bukan berkuasa mutlak ataupun raja feudal. Raja kita raja berperlembagaan raja. Yang mana dia tak boleh masuk hal ekonomi dan dia ada sekatan dia terhadap raja-raja kita. Pasal tu boleh dicabar di mahkamah. Raja kita tak seperti di Brunei Darussalam, iaitu raja orang cakap monarki mutlak. Raja kita berperlembagaan. Boleh terjadi seperti United Kingdom. Boleh terjadi. Kan? Benda ni boleh terjadi. Memang betul. Kan? Perdana Menteri bukan daripada orang Melayu. Boleh terjadi. Dapat 2/3 parlimen, orang bukan Melayu di dalam parlimen, dan naiklah Perdana Menteri yang bukan Melayu dan termasuk dalam perlembagaan 153, iaitu 2/3 parlimen, Perkenan Agung, dan majoriti dah bersetuju, boleh naik jadi Perdana Menteri. Tak ada pun kriteria dalam apa kita punya parlimen yang mengatakan bahawa bukan Melayu tak boleh naik jadi Perdana Menteri. Tak ada. Yang ada cuma dekat negeri, iaitu Menteri Besar haruslah orang Melayu dan beragama Islam. Tetapi sebagai Perdana Menteri tidak ada klausa yang mengatakan haruslah Islam dan beragama Islam. Cuma dia memerlukan 2/3 parlimen, sokongan ahli parlimen dan dekat perkenan yang di-Pertuan Agong. Dan kita kena ingat, raja kita adalah raja berperlembagaan, bukan raja berkuasa mutlak. Dan raja kita pun dicabar juga di mahkamah apa semua kan, dalam agenda apa semua. Kita tengok bagaimana tak dilaksanakan secara telus apa semua. Ini dah menunjukkan apa ini? Ini bahawa orang Melayu dah hilang kuasa politik. Kalau orang Melayu tak sedar kuasa politik orang Melayu dah hilang, kita akan hilanglah segala-galanya pada next election. Kalau masih lagi nak bergaduh sesama sendiri, menending jari sesama sendiri, dan fokus kita adalah untuk tidak memilih Kerajaan Madani pada next election kerana dia membawa mudarat kepada kita dalam orang cakap ekonomi, dalam sasiah diri, dalam LGBT, dalam pelbagai benda. Ini yang patut kita ambil untuk apa orang cakap, untuk kita berkukuhkan saf orang-orang Melayu di bawah panji raja-raja Melayu. Bukan lagi tak berteragah kan, mana orang cakap Perikatan Nasional dan PAS itu tak buat mudarat kepada kita. Yang buat mudarat adalah ekonomi kita runtuh, 160 bilion keluar dalam pelaburan asing. KDNK kita jatuh teruk, kita punya saham IPO jatuh teruk, PSKL lah banyak kaunter rugi mengatasi kaunter untung. Ini yang terjadi. Dan kalau kita masih lagi kita totokkan kepada pemimpin, kita tak akan pergi ke mana-mana. Kerana Melayu telah dipecahkan dengan banyak parti. Adanya banyak parti untuk orang Melayu, tetapi bangsa orang Cina kita tengok parti dia solid. Kalau tak DAP, MCA, dan kita kena ingat MCA. Sedangkan orang Melayu dengan wabillahi wa tallahi boleh orang cakap menjadi pengkhianat agama. Ini kan orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dia boleh jadi bersekongkol dengan DAP. Tak ada masalah MCA, bangsa sama. Jadi kena ingat orang Melayu, kali ni kalau kau kalah, kalau dah tak ada kuasa lagi dan majoriti, kalau kita tengok dekat dalam parlimen, senator paling tinggi daripada DAP, kerusi kerja perkuatan paling tinggi daripada DAP. Mereka adalah pecah dan perintah sedang berlaku, di mana Anayu yang tak ada macam cakap portfolio besar, iaitu memegang Putrajaya, memegang apa mana-mana wilayah-wilayah yang besar, wilayah Putrajaya, Kuala Lumpur, dan wilayah-wilayah di Sabah apa semua. Dia orang cakap satu portfolio yang besar, dan dia boleh orang cakap ada dalam orang cakap apa Royal Pardon Committee, iaitu untuk pengampunan dia gaji apa semua. Besar kuasa dia. Menteri Kapitasi siapa? Ngakok Meng yang boleh pecahkan perintah dia mana nak letak orang Melayu apa semua kan. Ini yang kita takutkan. Kalau tak sedar lagi tak tahulah kan. Jangan kita main naratif bahawa perpecahan dalam PAS PN dia tak buat mudarat. Yang mudarat adalah kerajaan sekarang ini yang orang cakap menekan rakyat. Harga minyak naik daripada RM2.50 dah naik RM2.50 yang. Dan kita tengok nak beli minyak masak pun kena scan. Ini adalah orang cakap, ini yang patut kita mainkan hari-hari untuk kita sedarkan rakyat. Bukan kita orang cakap apa bertelagah sesama sendiri orang Melayu kita bersatu untuk kita menolak Kerajaan Madani. InsyaAllah kita akan cakap lebih baik pada masa akan datang. Terima kasih. Okey, kita tengoklah rentetan peristiwa satu persatu yang berlaku kan. Dan tapi yang paling menyayat hati bila kita tengok apabila mahkamah memutuskan tentang hal addendum
ini satu benda yang cukup menghina majlis raja-raja. Aku sebagai orang Melayu, aku terasa terhina.